أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على دربه إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, rezekikan kami dengan ilmu dan kefahaman seperti para nabi. Wa hifzal mursalin, dan kurniakan kami hafalan, ingatan seperti para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kurniakan kami ilham seperti para malaikat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat limpah kasih sayang Allah. Allah pertemukan kita sekali lagi pada pagi ini, alhamdulillah, yang mana kita diberi nikmat Islam, kita diberi nikmat iman, ya. Mudah-mudahan berkekalanlah nikmat ini. Kita hidup dalam agama Islam yang sebenar, ya, dengan iman yang sebenar, dan kita mati pun membawa Islam dan juga iman yang sebenar, ya. Mati dalam agama Islam yang sebenar, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat ke atas baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Semoga dengan berkat kita selawat ke atas baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala senantiasalah merahmati, memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Ya, dengan asbab kita selawat tu, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dapat melintas titian sirat, dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma amin. Apa khabar semua? Setakat ni boleh dengar suara saya jelas, ya? Boleh Ustaz, jelas. Baik, alhamdulillah. Kita nak sambung surah Al-Waqi'ah. Ya, pertemuan yang lepas kita berhenti pada ayat 74. Jadi pada pagi ini insya-Allah ayat 75, 76 dan seterusnya, ya, insya-Allah. Surah Al-Waqi'ah, muka surat 536 kalau yang nak buka Al-Quran lah. Mula pada ayat 75, insya-Allah. Sekejap, ya, saya buka tingkap. Baik, alhamdulillah. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. Baik, ayat 75 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kita ambil sikit-sikit dululah ya, pasal nanti nak kena selak lagi sebelah dia kan. Baik, fala uqsimu. Fala, ada lam alif di situ panjang lah ya. Berapa harakat di situ. Nak kena tahulah mat apa di situ. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Jadi mat jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Kalau setengah riwayat sehingga 6 harakat. Uqsimu, huruf qaf. Dia termasuk huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah kena lantun lah. Ada lantunan di situ. Fala uqsimu. Tak bunyi. Uqsimu. Uqsimu. Fala uqsimu. Uqsimu. Sin baris bawah si, mim baris depanmu. Bimawaqi'in nujum. Bimawaqi'in. Jangan tergelincir bawah sangat. Bimawaqi'in. Ki'in. Ki'in. Bimawaqi'in nujum. Jadi kita daripada huruf ain baris bawah tu jangan tergelincir bunyi i lah ya. Bila i tu terus masuk juga pada huruf nun tu lah wajibul gunnah. Nun ada sabdu, ada syaddah di situ ya. Masya-Allah. Jadi kita baca bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamu. Wa innahu. Nun di situ pun samalah wajibul gunnahnya, ada gunnah di situ 2 harakat. Huruf nun ada syaddah. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Laqasamul. Terus masuk pada lam. Idgham bila gunnah ya. Dia ada tanwin baris depan tu, ada waw 2 tu kan. Atas pada huruf mim tu. Laqasamul law. Dia tak ada dengung lah. Laqasamu. Dia tu masuk saja pada lam ya. Baik. Kemudian muka surat 537. Ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Innahu laqur'anun karim. Nun ada gunnah wajibul gunnah 2 harakat. Kemudian di situ pun ada huruf waw kecil tu, ada tambahan mat lah di situ ya. Innahu laqur'anun karim. Laqur'anun. Di situ dengung ikhfa hakiki 2 harakat. Karim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. Fi kitabim. Di situ ada dengung ya. Masuklah pada huruf mim tu. Kitabim. Dia idgham ya. Idgham ma'al gunnah. Tanwin masuk pada huruf mim ya. La yamassuhu. La yamassuhu. Huruf sin ada syaddah di situ. Sa, si, su. Gigi rapat. Sa, si, su. La yamassuhu
illal mutahharun. Di situ panjang. Yamassuhu, ya. Ada maksilah di situ. Satu maksilah tawilah, satu maksilah qasirah. Ini maksilah tawilah lah. Pun sama juga. Dia 4 atau 5 harkat. Ya. Dan setengah kiraat sehingga 2 harkat paling kurang. Yang paling banyaknya 6 harkat. Dia sama ikut kaedah mad jaiz munfasil. Mad jaiz ni kalau ikutkan yang cantiknya 4 atau 5 harkat, tapi ada pengurangan 2 harkat. Dengan syarat kena semua baca 2 harkat lah. Kalau jumpa mad yang lain, mad jaiz yang lain tu kena baca 2 harkat. Ya. Jadi di sini kita ambil lah 4 atau 5 harkat. La yamassuhu illal mutahharun. Mutah. Mutah. Jangan bunyi ta, muta, mutah. Kemudian huruf ha ada syaddah, ada sabdu. Mutahharun, mutahharun. Jadi kita akan ada menekan sedikitnya. Mutahha, mutahha. Boleh sebut, boleh baca. Mutahharun. Ya. Tanzilum min rabbil alamin. Di situ dengung ikhfa hakiki zi huruf zai. Pun sama juga gigi rapat zazizu. Bukan huruf zal ya, tanzilu. Tanzilum. Lum masuk pada mim lah. Yang itu idgham ma'al hunnah. Tanzilum min rabbil alamin. Dari segi tajwidnya nak kata susah tak susah. Ya? Mudah je ayat 75 sampai ayat 80. Ya? Kita insyaAllah pagi ni ayat 75 sampai 80 dulu. Kalau sempat nanti kita sambung lah. Ya? Kita sambung mana yang sempat lah, mana yang done insyaAllah. Ya? Kita fokus dulu pada ayat 75 sampai 80. Baik. Allahumma aftah alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 75. Lalu aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Ayat 76. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Macam mana kita nak terangkan? Moga Allah bagi kita ilmu. Baik. Lalu aku bersumpah. Aku ni siapa? Allah Ta'ala lah. Fala uqsimu. Fala di situ ada kata penguat lah. Ya? Kalau bahasa Melayu kita apa? Ayat yang penegasan. Ayat penegasan nak menegaskan sumpah Allah tu tadi tu. Fala uqsimu. Uqsimu tu maksudnya akulah, aku yang bersumpah. Aku bersumpah. Ya? Kalau qasam ni sumpah. Uqsimu akulah. Ya? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Macam mana kita nak belajarnya? Kita nak kena belajar ilmu bintang jugalah. Dah Allah bersumpah dengan bintang kan? Itu yang saya, macam mana nak cakap? Yelah kita lemah, saya lah khususnya, lemah dalam bab bintang-bintang ni saya tak kerti. Bukanlah tak, yelah kita tak ada ilmu pengetahuan yang lebih tentang ilmu astronomi, astrologi, ilmu kaji bintang, ilmu falak. Tapi tetap Allah bersumpah, jadi nak tak nak kita kena belajar. Dapat tahu sedikit sebanyak sehingga mendatangkan rasa kerdil, rasa hina, sehingga mendatangkan rasa apa? Rasa ta'ajub kita, rasa kagum kita yang mana Allah ni maha hebat, Allah maha berkuasa. Itu. Jadi Allah bersumpah dengan tempat beredar bintang-bintang. Bukannya Allah bersumpah dengan bintang. Kalau ayat di sini lah, konteks ayat ni ada je ayat-ayat yang lain, surah yang lain. Misalnya surah An-Najmi. Wan najmi idha hawa. Yang itu memang Allah sebut wan najmi, demi bintang. Jadi sebelum tu pula, dari segi sudut bahasa Arab,
Sumpah ini adalah untuk kita nak menguatkan ayat yang selepasnya. Tapi kita orang Melayu ni, saya melihatlah budaya orang Melayu kita, ya, kita jarang nak bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Jadi kita nak menegaskan ayat tu. Contohnya, apa contoh ayat? Saya pergi ke masjid. Ya. Itu ayat apa? Ayat keterangan lah, nak menerangkan saya pergi ke masjid. Tapi kalau saya letak depan dia, demi Allah saya pergi ke masjid. Jadi itu menunjukkan ayat, menegaskan. Mesti ada, bila kata sumpah, mesti ada ayat yang selepas dia lah. Ya, mesti ada ayat seterusnya lah. Selepas daripada sumpah tu tadi tu. Jadi Allah di sini bersumpah lah. Fala uqsimu. Allah bersumpah. Ya. Sebagai contoh macam tadilah, demi Allah, saya pergi ke masjid. Jadi kalau tak ada demi Allah tu, saya terus cakap saja, saya pergi ke masjid. Orang faham dah, saya pergi ke masjid. Orang pun faham dah. Oh, si Fulan pergi ke masjid. Tapi kalau saya bagi ayat yang menguatkan lagi, menegaskan lagi untuk kata-kata saya tu, demi Allah, saya pergi ke masjid. Tapi kalau dalam ilmu tata bahasa Arab ni, dia banyaklah sumpahnya itu. Saya bersumpah dengan nama mak ayah saya. Contohlah kan. Tapi memang ada larangan. Kalau nak bersumpah dengan Allah saja. Ya? Wallahi, wabillahi, watallahi. Warabbal Ka'bah. Orang Arab. Siapa pernah pergi Arab? Kalau belah-belah. Warabbal Ka'bah ni selalu orang tua je. Saya dengar itu, ya Allah. Yang dululah masa kita mengaji kan. Kalau biasa untuk percakapan orang biasa, orang awam macam kita ni, kalau dengar orang Arab, Wallahil Azim, Wallahil Azim. Itu memang pertuturan biasa untuk dia nak menguatkan kata-kata dia. Kadang bila kita bersembang, ya ke tidak dia ni kan. Ya ke tidak dia ni. Wallahil Azim. Dia bersumpah kan. Demi Allah yang maha besar, yang maha agung. Itu dari sudut tata bahasa Arab tu. Ataupun Warabbul Ka'bah. Warabbul Ka'bah ni jarang lah. Dia selalu orang tua. Dalam bangsa Arab, orang tua. Yang lanjut usia kan. Dia orang akan bersumpah. Warabbul Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah. Tuhan Ka'bah tu Allah lah. Ya. Apa lagi sumpah-sumpah ni? Adalah, yelah sumpah kalau atas landasan Islam yang sebenar, atas syaraknya, atas nama Allah saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar sirah ke kan, ramai bangsa Arab ni dia bersumpah dengan ahli keluarga, demi ayahku, demi ibuku. Maksudnya aku ni sangat sayang, sangat hormat pada mak ayah aku ni. Memang aku takkan bohong. Ni aku bersumpah atas nama mak ayah aku. Contohlah kan. Apa lagi? Demi macam-macam. Kebiasaannya ayat tu, ayat sumpah ni dia nak menguatkan ayat selepas. Baik, di sini Allah bersumpah dengan apa? Tempat peredaran bintang-bintang. Beredar, tempat beredar bintang tu. Bukan Allah bersumpah dengan bintang tu, bintang dalam konteks ayat ni lah maknanya. Allah pernah berfirman dengan bintang, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila ia menjunam, apabila ia ikutkan menjunam, turun. Menjunam. Apa kata bahasa Melayu selain menjunam? Turun. Turunnya lain kan. Yalah yang ke bawah lah. Menuju ke bawah, menjunam kan. Jadi di sini Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Nujum. Kata jamak tu. Maksudnya bukan satu bintang. Maksudnya semua bintang tu, tempat-tempat bintang tu. Semua bintang-bintang tu ada tempat peredaran dia. Dia ada beredar sendiri kan. Masya Allah. Kalau bintang satu je, Najmi. Najmi. Ada orang nama Najmi kan. Sedap nama bunyi dengar kan. Najmi. Wan najmi idza wa. Allah bersumpah dengan bintang. Yang ini Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi di sini datang, apa kita sebut, datang satu ilmu. Dia membuka minda kita supaya akal kita ni berfungsi dengan baik. Supaya kita ni berfikir. Kenapa Allah bersumpah dengan tempat beredar bintang-bintang?
Kalau yang lain surah An-Najmi, Allah bersumpah dengan bintang tu sendiri, wan najmi. Jelas wan najmi, najmi satu bintang. Tapi di sini bimawaqi'in nujum. Nujum, tempat peredaran bintang-bintang. Ada banyak bintang. Pernah dengar ahli nujum? Ahli nujum ni apa? Ahli nujum ni yang menilik nasib. Kan kalau yang mak cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu kan, apa tajuk dia? Saya bukan yelah, kita ni bukannya apa entah cerita, yelah cerita ahli nujum ke apa. Pak Ahli Belalang. nujum Nujum empat Pak belalang. Belalang. Nujum empat belalang ya. Kenapa disebut ahli nujum? Apa peranan ahli, yelah, P. Ramlee dalam cerita tu? Dia seolah-olah macam, minta maaf cakap lah, bukanlah saya nak memburukkan arwah apa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, bukan. Peranan dia dalam cerita, dalam filem tu seperti apa? Kita tengok macam ahli nujum ni macam bomoh lah, macam dukun lah, betul? Ke apa fungsi dia? Yelah, dia menasihati raja. Raja buat-buat begini kan. Dia ni orang pandai, ahli nujum. Sebenarnya dia bukan dalam filem tu saja. Memang bangsa Arab, mereka suka untuk menilik nasib. Bila tilik nasib ni, disebut ahli nujum. Orang yang mengkaji bintang. Kenapa disebut bintang? Apa kaitan dia dengan nasib? Panjang perbahasannya tu, saya ringkaskan saja. Sebelum ini, iblis, jin, syaitan bebas naik ke langit. Mendengar perbualan malaikat. Malaikat bersembang sesama dia, Allah perintahkan aku untuk bagi rezeki anak. Si Fulan ni 20 tahun menunggu anak. Allah suruh aku turun esok nak tiupkan roh ke dalam rahim ibu dia, isteri dia ni lah. Kan, misalan contoh, iblis mendengar, oh si Fulan esok dia dapat ni, dia dapat anak, aku turun. Iblis pun turun, jin ke apa ke, syaitan turun, bisik pula pada bomoh ni, si Fulan esok dia akan dapat anak, aku dengar ni dari malaikat. Pasal dia memang syaitan, Allah bagi izin, jin, iblis bagi izin naik ke langit mendengar perbualan malaikat. Jadi bomoh ni pula disebut ahli nujum. Sebab dia bawa berita dari atas langit, dari bintang-bintang. Dekat langit kan ada bintang-bintang. Itulah nisbah disebut ahli nujum ni tadi, orang yang menilik nasib ni. Jadi orang ahli ni yang menilik nasib ni apa? Kita sebut bomoh ke, dukun ke, kan? Dia akan bagi tahu. Kamu ni atuk tengok ni, kamu ni macam nak dapat zuriat ni. Atuk ni betul ke tok? Saya ni lama tunggu zuriat 20 tahun ni. Betul. Mudah aja syarat dia, kamu letak pulut kuning dekat pokok tu. Contohlah, letak pulut kuning kat pokok tu. Nanti terkabullah hajat kamu. Sungguh-sungguh esok dapat berita isterinya hamil, mengandung. Misalnya kan. Sebab jin, syaitan, iblis ni bebas mendengar naik ke langit, mendengar perbualan malaikat. Tapi itu semua terhenti. Terhenti apabila wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis ke apa syaitan ni dah tak boleh naik lagi dah. Tak boleh naik ke langit lagi dah. Kalau naik juga akan direjam. Kalau dia naik juga akan direjam oleh malaikat. Surah, kita tengok sekejap ya. Surah As-Saffat ada kan? Al-Mulk ada. Surah Al-Mulk ada, ya betul. Ayat ke-10 surah As-Saffat, kecuali syaitan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kalau syaitan ni, dari ayat ke-8, mereka syaitan-syaitan tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka,
dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali kalau syaitan tu dia nak juga mencuri dengar perbualan, perbicaraan para malaikat di langit, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Surah As-Saffat ni, salah satu ayat dibaca, ayat awal tu sampai ayat ke 20 tak silap, ke 20 atau ayat ke 19. Ayat ni dibaca untuk kalau orang yang kerasukan pun dibaca juga. Sebab nak peringatkan balik syaitan ni dia direjam oleh bintang-bintang. Ya, sama macam surah Al-Mulk tadi, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itulah sebabnya bintang-bintang ni Allah hiaskan langit dengan bintang-bintang. Ya. Kemudian apa lagi? Bintang-bintang itu menjadi alat rejaman bagi syaitan-syaitan. Kenapa dia jadi alat rejaman? Pasal memang tak boleh lagi dah. Sejak dilahirkan Nabi SAW, syaitan iblis tak boleh naik ke langit. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Ibnu Kathir. Ada tafsir Ibnu Kathir. Ya? Ada ustaz-ustaz kita dekat Malaysia ni ada yang mengajar tafsir Quran, tafsir Ibnu Kathir. Siapa ada kitab tu? Kitab dia banyak berjilid. Dia bukan satu kitab lah. Macam Al-Quran ni satu kitab kan. Al-Quran. Dia ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak silap saya ada 6 atau 7 ke 8 jilid. Jadi dalam surah apa tadi? Surah Al-Mulk tadi tu, Allah berfirman, bintang-bintang itu menjadi alat rejaman. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Ibnu Kathir. Karangan Imam Ibnu Kathir, ya. Mahal kitab tu. Dia banyak jilid kan. Berapa hari tu saya tengok, Dia bukan puluhan ringgit, bukan ratusan lagi, dah cecah ribu. 1,500 ke berapa? 1,500 ke 2,500. Harga kitab tu, Masya Allah. Ringgit Malaysia lah. Ringgit Malaysia lah. Ringgit Malaysia, ya. Masya Allah. Jadi itu peranan guru-guru kita, asatizah kita ni mengajar. Guru-guru kita mengajar. Guru-guru kita mengajar, ya, banyak pengorbanan dia. Bukannya sikit-sikit. Kitab tu mahal. Okey, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Iblis menangis. Iblis menangis, menjeritlah. Menangis ni bukanlah menangis. Tak, ini menangis yang jadi meraungnya. Alhamdulillah ada lampu. Masya Allah. Sekejap, ya. Saya minta maaf sekejap sebab saya nak buka kipas sekejap. Ustaz ni, dia tu Ustaz. Ya? Dia tu. Sebab dia kena biasa. Ustaz orang lain kan? Ada saya yang kena sini. Ada tak? Yang kena ini. Alhamdulillah. Iblis itu dia menangis 4 ketika menurut Imam Ibnu Kathir. Yang pertama, hina du'ina, ketika dia dilaknat sebab tak nak sujud pada Nabi Adam. Yang kedua, hina uhbita minal jannah, ketika dia diusir keluar daripada syurga. Menangis Iblis. Pasal dia kata apa? Betapa nikmat sungguh syurga tu. Sekarang aku dah tak dapat dah tengok nikmat syurga tu. Menangis Iblis. Sebab syurga ni memang tempat yang memang tempat tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata, dengan perasaan. Kalau kita melihat sendiri pun kita dah galik dah. Dah rasa seronok sungguh dah. Ya? Yang ketiga,
hina unzilatis suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Dan yang keempat, hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa iblis ni menangis? Sebab dia dah tak boleh naik ke langit dah, nak mendengar perbualan para malaikat, ya, perbicaraan para malaikat dia dah tak boleh. Baik. Allah bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang tu tadi. Jadi di sini ilmu lah, kita nak kena kaji jugalah, ya? Bukan kata Allah bersumpah dengan bintang, tak, tempat peredaran bintang-bintang tu. Masya Allah. Jadi bila kaji tentang tempat peredaran bintang-bintang, itulah banyak buka, nak kena, saya kena buka balik kitab kan. Inilah, tapi Alhamdulillah, inilah takdir Allah Ta'ala tu. Kalaulah saya tak mengajar, mengajar surah Al-Waqi'ah, kita tak tadabbur, tak buka kitab ni, kan? Kecuali kalau ada orang tanya, kan, Ustaz ni sekian-sekian, barulah saya nak buka kitab. Ya? Saya bukan apa, kita ni lemah dalam bab untuk kaji bintang ni. Saya lah. Kalau mungkin ada orang memang dia minat sungguh, kan, minat sungguh, ahli ilmu astronomi, ilmu bintang, kan. Kalau dalam Al-Quran disebut apa? Ilmu falak. Huruf kaf, huruf kaf, falak. Fi falaki yasbahun, kan ada dalam surah Yasin. Huruf kaf, dia bukan huruf qaf. Kalau qaf tu dia dah ilmu falak. Falak ni apa? Subuh. Subuh. Jadi ilmu falak. La syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Bukan ayat tu. Ayat 40, ayat 40. Ayat 40 surah Yasin, kan. An tudrikal qamara, la syamsu an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin, falak, huruf kaf, falakin yasbahun. Itulah dia tempat peredaran bintang-bintang tu. Allah firman dalam surah Yasin ayat 40, tidak mungkin matahari mengejar bulan. Sebab matahari dia laluan dia, bulan laluan bulan. Jadi tu Allah kata takkan mungkin pun. Memang tak boleh berlaku, istilah aja. Takkan berlaku matahari itu nak mengejar ataupun nak melanggar bulan, tak boleh. Walal lailu sabiqun nahar, begitu juga malam tak boleh nak berlumba dengan siang. Ya. Malam pun tidak dapat mendahului siang. Dia mesti siang dulu baru malam. Tak boleh tengah kita siang pukul 9, pukul 10, tiba-tiba malam. Tak. Dia tak jadi gitu, ya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Masing-masing bergerak pada tempat masing-masing. Ni saya dah buka kitab tu, kan. Tak apalah, saya tulis, ya. Fi falaki yasbahun. Saya tak ada kertas tadi. Ada tapi kecil dan takut tak nampak, kan. Fi falaki yasbahun. Wa kullun. Kullun fi falakin. Kullun fi. Kullun huruf kaf. Huruf kaf. Kemudian huruf lam. Kemudian huruf fa. Kemudian huruf ya. Kemudian huruf fa. Kemudian huruf lam. Kemudian huruf kaf. Dia jadi terbalik ke? Betul ke tu? Dia jadi terbalik, macam mana dia nak? Betul. Kaf, lam, fa, ya, kaf. Dia tu fa, lam, kaf. Kan? Kullun fi falakin. Kullun fi falakin. Ya? Allah kata apa? Setiap bintang-bintang tu, ialah apa, bulan, matahari,
Bintang-bintang tu semua kategori bintang-bintang lah yang berada di langit tu. Ya? Allah kata setiap itu semua bintang-bintang tu masing-masing beredar pada tempat peredaran masing-masing. Dia takkan berlanggar, takkan apa. Ya? Jadi itulah saya buka balik, rujuk balik kitab-kitab lama tu daripada bergabuk dah pun. Kan? Itulah hikmah. Ya? Ya di sini adalah center dia. Ya di sini adalah huruf yang di tengah-tengah. Sebelah kiri dia ada 3 huruf. Sebelah kanan dia pun ada 3 huruf. Dan 3-3 huruf tu samalah. Kaf, lam, fa. Fa, lam, kaf. Ya ni tengah-tengah. Ya ni center. Kalau ilmu moden lagi ni, ilmu moden, ilmu falak moden. Ilmu falak moden ni dia kata apa? Kalau yang paling dekat dengan kita, planet bumi, kita centerkan pada matahari. Matahari, ya. Jadi saya bulatkan huruf ya. Saya bulatkan huruf ya. Huruf fa dengan huruf fa. Huruf lam, huruf lam. Huruf kaf, huruf kaf. Jadi macam mana peredaran bintang-bintang tu tadi tu? Ya, matahari. Fa dengan fa. Fa, dia dengan fa. Dia akan berpusing di sinilah. Peredaran bintang-bintang tu. Kan? Ada tak berlanggar dengan matahari? Misalnya huruf fa ni dinisbahkan pada bulan. Allah kata tadi apa? La syamsu yang bagi laha antudrikal qamar. Matahari dengan bulan ni dia takkan dapatlah matahari nak mengejar bulan. Matahari ni laluan dia. Ya, fa pada laluan dia. Yang ni bulan lah kalau kita nisbahkan contoh saja misalan huruf fa ni sebagai bulan kan. Baik. Macam mana huruf lam? Sama juga. Huruf lam akan kembali pada huruf lam. Huruf lam dengan huruf lam takkan melanggar lah pada huruf fa. Begitu ya. Sama juga yang terakhir huruf kaf. Sama tak huruf kaf? Sama. Sama. Ya. Jadi huruf kaf pun sama juga beredar pada tempat peredarannya. Begitu. Ya. Kullun fi falakin yasbahun. Allah firman kan? Bulan, bintang, matahari semuanya beredar pada tempat masing-masing. Dulu manusia mana ada ilmu kaji bintang ni? Ada. Banyak. Zaman kemuncak dia, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bila Nabi Adam turun, Nabi Adam dah belajar kan Allah ajar semua ilmu pada Nabi Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajar Nabi Adam tu semua benda, semua perkara, semua ilmu. Dan lepas Nabi Adam, Nabi apa pula yang wajib kita belajar lah. Kalau ikutkan lepas Adam ada Nabi Syith. Tapi itu tak wajib. Bahkan dia tak termasuk dalam 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Kita ambil nombor 2, Nabi Idris. Ad-Darsu. Nabi Idris tu sebenarnya nama gelaran saja. Ad-Darsu. Idris tu daripada perkataan Ad-Darsu. Madrasah. Madrasah ni apa? Sekolah. Sekolah ni apa? Tempat menuntut ilmu. Dars. Dars ni pelajaran. Idris yang belajar, yang senantiasa belajar. Jadi itu dikatakan, banyak riwayat kata, ya, Nabi Idris ni pelopor bagi semua cabang-cabang ilmu. Ilmu matematik, ilmu sains, ilmu kaji bintang, geografi, macam-macam lah. Jadi yang paling membuat saya berfikir apabila dikatakan zaman kegemilangan ilmu tu bermula pada zaman Nabi Idris. Ya? Kemudian selepas Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh tu berlaku banjir besar. Ya? Siapa pernah dengar ceramah Ustaz Auni Muhammad? Ustaz Auni. Kadang-kadang waktu free-free saya saja juga tengok kan. Terpulanglah orang tak nak percaya. Tak percayalah kan. Ni dah lah tak nak percaya. Lepas tu dia kata ini karut lah, tak betul lah apalah kan. Orang ni dah mengaji dah berapa tahun dah. Dia buat kajian dan sebagainya. Kalau salah pun tak ada masalah pun, dia tak ada kaitan dengan akidah. Ya? Itu pada pendapat Ustaz Auni. Apa pendapat Ustaz Auni? Dia kata apa? Piramid tu dibina sejak zaman Nabi Idris lagi. Sejak zaman Nabi Idris. Orang dah mula kaji bintang apa benda semua, dia dah buat ramalan akan berlaku banjir besar.
Kan panjang lah perbahasannya tu. Siapa free nanti boleh tengok kan. Jadi zaman Nabi Idris tu dah mula dah kaji bintang. Pada zaman itu matahari dijadikan center yang tengah-tengah kan. Zaman sekarang pun kalau ilmu solar kan, ilmu solar, betul ke? Solar ke sebut dia? Yelah kan, bukanlah yang panel solar tu, bukan. Ilmu solar ni, yang bintang ni kan, matahari di tengah-tengah. Lepas tu ada planet apa? Lepas saya tak reti lah. Ya? Planet apa nama? Mercury. Lepas tu ada bumi kan. Apa lagi? Jupiter, Mars. Itu yang bahasa Inggerisnya lah. Lepas tu bahasa Melayunya pun, sebab bahasa Arab lagi ada pun. Ilmu kalau mengaji ilmu falak. Sebab saya waktu tu ilmu falak kita ambil yang basic je. Bukannya terus mendalam. Kan? Kalau orang yang betul mendalam ilmu falak tu, dia ingatlah Zuhrah, Mushtari. Tu semua nama Arab tu. Kan? Jadi kita ni yang sekolah menengah ni, kita mengaji apa? Yang English punya lah. Kan? Mercury. Tak kerti. Apa lagi ya? Jupiter lah pun. Macam tu lah. Itulah planet-planet dia tu kan. Jadi tu semua tempat peredaran tu. Zaman dulu orang fikir matahari tak bergerak. Matahari ni statik. Itu zaman dulu. Rupanya matahari pun dia bergerak. Dia bergerak. Maksudnya bukanlah bergerak apa. Dia berjalan. Dia berjalan. Macam mana nak tunjuk? Matahari. Kan? Lepas tu ada apa? Ini planet yang sekitar dia ni lah, ada bulan, ada. Sebenarnya dia terus berjalan. Berjalan. Sebab alam semesta ni dia berkembang. Alam semesta ni dia mengembang. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa inna lamusi'un. Apa surah apa tu tadi? Itulah nak kena banyak kajiannya kan. Wa inna lamusi'un, Allah firman tadi. Kami yang mengembangkan, kami yang meluaskan. Surah Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kami yang mengembangkan. Dia daripada perkataan wasi'. Wasi' ni maksudnya apa? Yang luas, yang lapang. Ada doa kan, wa wasi' sadri. Ada kan? Wa wasi' sadri. Lapangkan dada aku. Wa wasi' rizki. Minta maaf. Wa wasi' rizki. Luaskan. Lapangkan rezeki aku. Doa kan. Jadi alam semesta ni dia berkembang. Baik, kembali balik pada surah Al-Waqi'ah tadi. Maksudnya di sini, Allah berfirman dengan tempat peredaran itulah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Persoalannya, kenapa Allah bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang? Persoalan paling basic sekali. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk dia tu? Sebab apa? Bintang, tempat peredaran bintang-bintang, apa lagi yang Allah bersumpah ni? Was-sama'i, langit, wal ardi, Allah sumpah dengan bumi, wal laili, wasyamsi, matahari Allah bersumpah, bulan, bintang, kan? Sebab itu semua makhluk yang menunjukkan aku yang ciptakan makhluk ni, aku bersumpah dengan makhluk yang aku ciptakan ni. Yang manusia ni yang bawah lagi. Supaya manusia tu berfikir, kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Kenapa Allah bersumpah dengan wal fajri walayalin ash, dengan waktu fajar, was subhi, waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan banyak benda. Yang mana benda tu semua makhluk Allah Ta'ala. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah lah. Kalau bahasa mudah, minta maaf lah, mungkin agak kasar kan. Tapi ini dari sudut landasan ilmu lah. Misalnya Allah ciptakan sesuatu, Allah nak bersumpah dengan benda yang dia ciptakan tu, itu hak Allah Ta'ala lah. Ini bahasa ilmiah dia lah. Kalau bahasa kasar dia, aku yang cipta. Suka hati aku lah, aku nak bersumpah dengan apa pun. Itu dia punya bahasa kasar dia lah. Tapi kalau bahasa ilmiah dia, Allah yang ciptakan. Maksudnya benda tu ada pencipta lah. Bulan, bintang, matahari, malam, subuh. Itu semua Allah bersumpah tu maksudnya ada pencipta. Dan bila kata pencipta, suka hati pencipta lah. Terpulang pada pencipta lah. Kan? Untuk dia nak bersumpah dengan apa saja. Okey, baik. Dalam konteks surah Al-Waqi'ah tadi ni, Allah bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang tu tadi. Inilah dia basic daripada ilmu falak tu. Ilmu falak ni kalau orang yang mengaji ilmu falak, kalau orang mengaji ilmu faraid,
separuh ilmu sudah ada pada dia. 1/2 ilmu sudah ada pada dia. Maksudnya bila dia mengaji ilmu faraid, ni ilmu faraid yang kaji kira berapa banyak kan. Apa waris dapat, kalau si mati ni banyak gini-gini kan. Itu panjang juga perbahasan tu, ilmu faraid. Nabi SAW bersabda, orang yang belajar, yang menguasai ilmu faraid, dia sudah menguasai 1/2 ilmu. Sebab bila mengaji ilmu faraid, dia akan datang ilmu yang lain. Ilmu matematik akan datang, ilmu sosial. Sosialnya apa? Nak bergaul dengan ahli keluarga ni lah, kaum kerabat, waris apa benda semua kan. Lepas tu ada pula ilmu law, undang-undang, dia masuk semua sekali. Tu Nabi sabda, orang mengaji ilmu faraid, dia dah dapat 1/2 ilmu. Akhir zaman, Allah akan cabut ilmu. Dan ilmu pertama yang Allah cabut adalah ilmu faraid. Kan? Allah mengangkat ilmu. Ada hadis tu. Allah angkat ilmu dengan cara mematikan ulama. Ya betul. Allah matikan para ulama, orang yang ahli-ahli mengaji ni kan. Tapi yang mana dulu? Ilmu yang mana? Ulama yang mana dulu? Ulama fiqah ke? Ulama tauhid ke? Ulama faraid dulu. Orang yang mengaji ilmu faraid Allah ambil dulu. Gitu ya. Kemudian kalau ilmu falak, Nabi kata, walaupun hadis ni dhaif, tapi dia memberi galakan untuk kita menuntut ilmu. Yang kedua ni lah, kalau yang tadi tu hadis sahih, orang yang mengaji ilmu faraid 1/2 ilmu sudah ada, sudah dikuasai sebenarnya kata Nabi. Kalau orang mengaji ilmu falak, keseluruhan ilmu sudah ada pada dia. Orang yang mengaji ilmu falak, keseluruhan. Apa ilmu binatang, ilmu haiwan, ilmu air, ilmu api, ilmu matematik, ilmu perniagaan, itu semua dia dah dapat dulu. Ya. Minta maaf, ada orang telefon sekejap ya. Okey, baik. Tu dia. Itulah ilmu falak tu berkaitan dengan ilmu peredaran bintang-bintang tadi tu. Dan Allah bersumpah dengan tempat peredaran. Kalau dalam surah An-Najmi tu Allah memang sungguh-sungguh bersumpah dengan bintang. Misalnya lah huruf Kaf ni kan. Wan najmi idza hawa, dengan bintang. Yang ini Allah berfirman dengan tempat peredaran tu. Ya. Baik. Selepas daripada ayat sumpah, dia mesti ada ayat keterangan. Tapi dia belum masuk lagi. Allah masih lagi pada ayat 76, ya, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itu adalah benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Kalau betul lah kamu tahu tentang ilmu ni, kamu akan tahu aku bersumpah ni dengan benda yang besar. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Azim ni kata lain dia akbar, kabir, besar. Tapi azim ni dia lebih kepada nak menunjukkan kemegahan. Jadi megah di sini hak pada Allah Ta'ala lah, sifat pada Allah Ta'ala lah, tak boleh lah pada makhluk. Kita nak bermegah diri tak boleh. Tapi kalau Allah, ya boleh lah. Sebab dia nak bermegah diri pada hamba-hamba dia tadi, makhluk dia tadi ada yang sombong. Begitu ya. Jadi Allah firman tadi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Dan kalau kamu nak tahu, tempat peredaran bintang-bintang yang aku sumpah tadi itu adalah satu sumpah yang sangat besar. Dia masih lagi ayat permulaan tu, mukadimah tadi tu. Dia masih lagi kata sumpah tadi tu. Barulah masuk ayat yang ke 77. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia. Jadi itulah kata sumpahnya tu. Boleh tak Allah nak firman, sesungguhnya innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia. Boleh. Tapi Allah bagi kata penguat dulu. Aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Yang mana sumpah ni sumpah besar.
Sesungguhnya Al-Quran itu yang kamu baca itu adalah yang sangat mulia. Itulah kata dasar dia tu. Tapi sebelum nak masuk pada kata dasar, Allah bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Ya. Kalau dalam Al-Quran yang zaman sekarang ni, Al-Quran moden ni, ya, dia dah ada terjemah kan. Dalam surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 82 diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Abi Hazrah. Ayat ini turun untuk mengingatkan orang-orang pada waktu itu yang beranggapan bahawa hujan turun kerana ramalan seseorang. Zaman-zaman dulu, kata Ibnu Abi Hatim. Abi Hatim ni dia ulama' juga. Abi Hatim kata ayat ni turun disebabkan zaman dulu ada orang menyangka hujan ni turun sebab berlaku ramalan. Orang tilik nasib. Ahli nujum tadi itulah. Kan dia kata, esok hujan tak turun ni. Dia lusa baru turun hujan. Ya. Jadi ini pada pendapat Abi Hatim. Walau bagaimanapun pendapat ini lemah. Dilemahkan oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata pendapat ini janggal. Syadz. Saya buka balik kitab, rupanya ada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sepupu Nabi. Ya? Tu disebut Ibnu Abbas, anak lelaki Abbas. Abbas ni siapa? Abbas ni adik-beradik dengan ayah Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah dengan Abbas adik-beradik. Cuma Abbas wafat dululah, ayah Nabi meninggal dulu. Jadi Nabi ni dengan Abbas ni pangkat anak saudara lah. Abbas ni bapa saudara Nabi. Abbas ada anak namanya Abdullah. Abdullah dengan Nabi sepupu. Jadi banyaklah dia belajar dengan Nabi. Kata Ibnu Abbas, Allah bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang itu adalah tempat Al-Quran. Yang ni lauh mahfuz. Al-Quran datang daripada ialah firman Allah kan. Kalam Allah. Kata-kata Allah. Diturun Sidratul Muntaha, turun Lauh Mahfuz. Lepas tu dari Lauh Mahfuz tu turun pula sikit-sikit mengikut kesesuaian peristiwa yang berlaku sepanjang hidup Nabi SAW selama 23 tahun lah, daripada Nabi umur 40 sehingga Nabi wafat lah 63 tahun. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi itu pada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Allah bersumpah dengan tempat turun Al-Quran. Bimawaqi'in nujum tu maksudnya tempat turun Al-Quran. Sebab apa kata penguat dia tadi tu? Allah nak menguatkan kata apa? Innahu laqur'anun karim. Inilah dia Al-Quran yang mulia. Yang kamu baca tu, yang kamu belajar tu. Ini Al-Quran ini sangat-sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi saya buka balik pendapat ulama'-ulama' yang lain. Jumhur ulama' berpendapat bahawa ayat tersebut merupakan sumpah Allah. Allah bersumpah, Allah bebas bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Dan beberapa ulama' tafsir menganggap memang Allah bersumpah dengan itulah. Kalau dah itu yang Allah sumpah, itulah maksudnya. Kalau Allah bersumpah dengan bintang, bintang lah. Ya. Tapi kalau pendapat Ibnu Abbas, dia kata apa? Ibnu Abbas kata itu tempat turun Al-Quran. Bimawaqi'in nujum. Dia bukan Al-Quran tapi tempat turun Al-Quran tu. Al-Quran ni ditransfer dulu kat sini. Lepas tu turun kat sini pula. Bila sampai kat Lauh Mahfuz, dekat bumi, dekat dunia ni, Nabi pergi hijrah, turun ayat ni. Nabi pergi berperang, turun ayat ni dari Lauh Mahfuz tu. Tapi keseluruhan Al-Quran tu dah turun awal-awal lagi dah. Sebelum penciptaan manusia lagi. Sebelum penciptaan manusia lagi, Al-Quran tu dah ada. Kak Allah firman dalam surah Al-Baqarah, apa dia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah ni daripada perkataan khalafah, maksudnya pengganti. Aku nak ciptakanlah pengganti yang lebih baik lagi daripada makhluk yang ada kat bumi sekarang. Maksudnya dah sebelum manusia ada penghuni dah dekat bumi ni, yang mana buat kerosakan, menumpahkan darah kan. Malaikat membantah, bukanlah bantah, maksudnya malaikat kata, ya Allah, wahai Tuhanku, kau nak cipta makhluk lagi, makhluk yang ada sekarang ni pun kat muka bumi, ya Allah, teruknya lah perangai. Sebab nak
Malaikat dengar Allah kata tadi tu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di muka bumi. Di bumi itu khalifah. Khalifah ni maksudnya ada pengganti. Aku nak cipta pengganti lah kat bumi ni. Pengganti kepada siapa? Ada makhluk lah sebelum Nabi Adam turun tu. Dah ada makhluk sebelum manusia diciptakan tu. Yang tinggal dekat muka bumi ni. Malaikat pun kata, ya Allah, makhluk yang kat bumi ni pun Allah teruk ni lah perangai, kan? Bergaduh, berperang, menumpahkan darah, saling berbunuhan. Takkan kamu nak cipta lagi? Tapi Allah kata apa? Aku tahu apa yang aku buat. Aku tahu, kamu tak tahu. Sebab Allah tu maha mengetahui, maha bijaksana, kan? Masya Allah. Jadi tu Allah ciptakan Nabi Adam. Ya. Sebelum penciptaan Nabi Adam tu lagi tu, kalamullah tu dah ada dah. Ya. Jadi tu tempat peredaran bintang-bintang tu tadi, kalau pendapat Ibnu Abbas, tempat turun Al-Quran. Tapi kalau ulama tafsir yang lain, dia kata memang sungguh-sungguh lah tempat peredaran bintang tu lah. Bila kita kaji tempat peredaran bintang, banyaklah ilmu. Bila mengaji, macam mana saya nak cakapnya, bukanlah saya ni menolak ilmu sains, bukan. Kita pun belajar. Cuma sains ni sepatutnya bila kita orang Islam, sains ni dia menguatkan lagi apa yang Al-Quran sebut. Misalnya, ni pendapat yang janggal tapi agak menarik. Apa saya ada baca. Sama jugalah, dia masih dalam kaitan ilmu falak. Dia kata apa? Dekat langit tu macam-macam ada. Ada di langit itu ada bumi yang sama seperti kita tetapi dihuni oleh malaikat. Ada. Ada bumi yang diciptakan daripada perak, ada bumi yang diciptakan daripada besi. Macam-macam lah. Jadi bila kaji ilmu sains, dia contohlah planet apa tadi tu? Planet apalah. Macam-macam lah planet. Rupanya planet tu dia banyak, ada yang unsur tembaga, ada unsur besi, ada yang unsur api, kan? Bila ilmu Islam dengan ilmu sains ni, dia sepatutnya bila kita faham tu kan, dia menguatkan lagi keimanan kita. Ya Allah, betapa besarnya, luasnya kekuasaan Allah Ta'ala itu. Betapa lemahnya kita, kerdilnya kita yang kat bumi ni. Dah lah duduk kat bumi ni menumpang saja, asalnya tak wujud pun, bumi dah ada dah, bumi dah ada. Kita manusia ada tak? Manusia tak ada, tak wujud, istilahnya itu tak ada. Istilah nak sebut manusia tu pun tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Syai'an madhkur, tak boleh nak sebut pun tak ada dah. Punyalah tak wujud manusia tu kan. Allah cipta bagi wujud, Allah letak pula dekat bumi. Lepas tu sombong pula. Sekarang ni ilmu sains ada. Rupanya ada lagi bintang yang lebih besar daripada matahari. Bintang yang lebih macam-macam lah kan. Bintang yang lebih sejuk ke apa, macam-macam. Saya tak reti lah nak sebut sebab dia ada istilah sains je lah kan. Planet SUV, SUV, planet J, adalah nombor-nombor dia tu kan. Jadi rupa-rupanya masih lagi banyak benda yang kita tak teroka. Lagi pula alam semesta ni berkembang. Jadi itu sedikit sebanyaklah kita nak kena belajar basic dalam ilmu falak. Kita tak boleh nak lari. Ilmu falak yang paling kita belajar itulah dia tentang bulan. Nak waktu nak raya barulah kelang kabut kan. Itu pun ada juga pendapat, bukan pendapat, ada kata-kata netizen netizen masyarakat. Ada pula dia petikai orang jabatan agama. Dia kata pihak berkuasa agama ni tidur je. Kalender dah tulis dah hari raya hari apa. Sibuk nak cerap-cerap anak bulan lah apalah. Ikut je lah kalender pula dah. Ada juga kata, janganlah bagi tahu raya mengejut. Orang nak buat ketupat lah, buat kuih raya lah. La ilaha illallah. Bukannya bulan tu ditentukan oleh pihak berkuasa agama, berjabatan agama, jabatan mufti, bukan. Kan? Bulan tu dikawal Allah Ta'ala. Allah yang suruh. Jadi bila Allah yang perintah bulan nak muncul bila anak bulan, itu kuasa Allah Ta'ala. Baik.
Jadi masuk pada muka surat sebelah dia itulah, innahu laqur'anun karim. Jadi Allah bersumpah tu tadi tu. Tu mukadimah dia tu pun dah panjang ya. Sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Maknun. Mana tadi? Ini kitab ni kitab moden ni. Dalam kitab ni dia ada, sebab dia ilmu sains moden, jadi dia ada sebutkan tentang bintang yang paling bercahaya. Rupanya cahaya untuk nak sampai dekat planet bumi ni, Allah kan Allah ciptakanlah matahari, mana matahari itu bersinar, kan? Yang dari segi sains, cahaya matahari nak sampai ke bumi itu dia ambil masa 8 minit. 8 minit berapa saat? 8 minit 24 saat macam tu, kan? Cahaya ni sumber Allah ciptakan malaikat, kan? Malaikat Allah cipta daripada nur. Nur ni cahaya lah. Cahaya, kan? Cahaya setakat ni adalah yang, ini pengetahuan manusia, yang paling laju cahaya. Satu dia punya perkiraan 300,000 kilometer per jam ke per saat. Kalau per saat, satu saat aja dah 300,000 kilometer. Laju, cahaya ni laju. Sebab tu malaikat ni cepat. Malaikat ni sangat cepat. Pernah tak saya ada cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam yang nak disembelih, kan? Peristiwa Nabi Ibrahim diperintah Allah Ta'ala untuk sembelih anak dia, kan? Sedih juga kisah tu. Berat. Nabi Ibrahim tu terima ujian yang berat, kan? Ini secara ringkas sajalah, kita nak masuk yang ni, kan? Nak cerita tentang cahaya tadi tu. Nabi Ibrahim, Allah perintah sembelih anak dia. Waktu pisau nak sampai dekat leher tu, Nabi Ibrahim pejamkan mata. Manalah nak sanggup, kan? Nak tengok kita, macam saya lah, sebagai seorang ayah, nak tengok anak tu disembelih dengan tangan kita sendiri. Darah daging kita, zuriat keturunan kita. Saya pun tak sanggup nak tengok, kan? Tapi sebab perintah Allah, buat je lah, kan? Pisau tu nak terbenam, kalau orang yang nak sembelih ni, bila terbenam je pisau tu, dia memang tak ada jalan return balik dah. Dia memang akan tenggelam lah. Tenggelam sampailah putus, kan? Urat tu, urat marih ke. Jadi waktu nak terbenam tu, malaikat Jibril kata, aku terbang paling laju. Paling laju waktu tu. Dia ada 4. Ada 4. Kita ambil satu je lah, kan? Ambil satu je menunjukkan kelajuan cahaya. Malaikat ni kan Allah cipta daripada cahaya, kan? Bintang-bintang tu pula mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya tu menjadi panduan. Kalau orang dalam ilmu perkapalan ni, apa dia? Ilmu nak sailing, nak berlayar, kan? Di lautan, dia punya apa kompas. Kompas, kan? Sebut kompas lah, kan? Yang mana arah utara. Arah utara, arah selatan ke timur, barat, kan? Sesat mana pula pergi, kan? Dia kaji bintang, ikut berpandukan cahaya bintang tu lah. Tu zaman dulu, kan? Bukan kata kat laut, daratan pun sama. Orang yang kat daratan, orang Arab dulu dekat padang pasir, ya? Macam mana dia boleh bergerak tu? Li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi kebiasaan bagi Arab Quraisy. Apa kebiasaannya? Mereka buat perniagaan pada musim panas dan musim sejuk. Musim panas pergi ke mana? Musim panas mereka pergi ke Syam. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Dari Mekah ke macam mana? Ada kompas ke? Ada peta ke? Ada apa, navigator ke? Ada maps ke? Tak ada, kan? Tapi sebab mereka dapat tengok melalui bintang. Oh, ini arah nak ke Yaman. Yang ini arah nak ke Syam, nak ke utara. Begitu, kan? Jadi malaikat Jibril ditanya oleh Nabi SAW. Jibril, kamu ada 600 sayap. Masya Allah. 600 sayap. Ya? Ayam aja ada 2 sayap. Kan? Ayam ada 2 sayap. Malaikat Jibril ada 600 sayap. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Masya Allah. Kemudian
Nabi tanya, kamu ada 600 sayap ni, waktu bila kamu terbang paling laju, sungguh-sungguh laju? Waktu bila? Tu malaikat Jibril kata ada 4. Ada 4 masa tu memang paling laju aku terbang. Yang lajunya salah satunya lah, 3 ni next time lah, mana tahu kan. Dia ada belajar. Yang satu ni, waktu pisau nak terbenam dekat leher Nabi Ismail tadi tu, aku terbang paling laju. Aku angkat Nabi Ismail, aku letak di tepi. Tempat yang kosong tu, pisau nak tenggelam tu kosong kan. Aku letak seekor kambing, kibas. Jadi bila terbenam aja pisau, rupanya terbenam pisau tu dalam leher kambing tu, kibas tu. Nabi Ismail selamat je. Bukannya Allah nak suruh sembelih tu, nak matikan anak, bukan. Allah nak tengok kamu sanggup ke tidak. Kamu nak dahulukan aku ke kamu nak dahulukan cinta pada anak kamu tu. Sebab jauh lama terpisah. Dalam riwayat kata 7 tahun. Sejak daripada lahir. Ada riwayat kata 10 tahun. 10 tahun, ya Allah, lamanya. Kali terakhir nak jumpa anak baby lagi, merah lagi. Kan? Tinggal kat Mekah. Nabi Ibrahim Allah suruh balik ke Palestin. Balik semula anak dah 10 tahun. 10 tahun ni berapa? Dah jam 4 dah. Dah lasak lah 10 tahun ya. Okay, itu kelajuan cahaya tu. Jadi cahaya ni dia berkaitan lah dengan bintang. Ya? Peredaran bintang-bintang. Dengan cahaya tu kan waktu malam kadang kita tengok bintang tu macam apa, berkelip. Kan? Kalau ilmu sains sebenarnya apa? Bintang tu dah lama mati. Betul tak? Kalau orang yang ada mengaji sains kan, bintang tu sebenarnya zaman dulu punya. Entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Yang sekarang ni baru kita nampak dengan mata kasar kita ni kalau malam lah. Kan? Dia sebenarnya dah lama mati istilahnya. Panjang lah ya. Baik. Jadi bila Allah dah bersumpah dengan bintang, tempat peredaran bintang-bintang, Allah jelaskan lagi ini adalah sumpah yang besar ni Allah kata. Jadi apa ayat dia tu? Ayat keterangan ni apa? Inilah dia Al-Quran yang kamu bacakan ini. Al-Quran ni sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. Yang ni kitab maknun. Maknun ni maksudnya lauh mahfuz. Itulah maksud lauh mahfuz. Maknun adalah maksudnya yang terjaga, yang terpelihara dengan baik. Tidak kelihatan oleh pandangan mata, baik pandangan mata iblis mahupun syaitan, mahupun pandangan mata manusia. Itu maksud maknun tadi tu. Fi kitabim maknun. Al-Quran ini tersimpan, terpelihara dari lauh mahfuz. Itu menguatkan pendapat Ibnu Abbas tu tadi tu. Ibnu Abbas kata tempat peredaran bintang-bintang. Itu maksudnya tempat turun Al-Quran, kata Ibnu Abbas. Sebab dia melihat pada ayat seterusnya tu, itu ayat untuk pembuka kan. Macam contoh ayat tadi lah, saya pergi ke masjid. Tapi cuba kalau saya bersumpah, demi Allah saya pergi ke masjid. Memang sungguh-sungguh lah ni. Memang sungguh-sungguh lah ni, bukan main-main. Ya. Jadi tu Allah kata, ini bukan sumpah yang kecil-kecil, ini sumpah yang besar. Allah nak menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran itu. Betapa mulianya Al-Quran ini. Mana tak mulia? Datang daripada Allah Ta'ala kan. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ada juga maksud yang baru kata tak boleh disentuh oleh orang yang tak bersuci. Sebab Al-Quran ini suci. Sebab tu kita empat imam mazhab kata kalau nak pegang Al-Quran kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kan? Ambil wuduk. Ya? Tapi banyak tafsiran yang menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Dia takkan disentuh kecuali yang suci saja. Jadi yang bawa turun Al-Quran ni siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa turun Al-Quran pada Nabi SAW. Syaitan ada terlibat tak? Sebab syaitan terkutuk. Syaitan dilaknat. Iblis tu dilaknat. Dia tak dapat. Tak dapat Al-Quran ni, dia tak dapat. Tu maksud tu tadi tu. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tidak ada yang dapat sentuh kecuali orang yang suci. Kalau suci baru dapat sentuh. Ya. Jadi Al-Quran ini takkan, itulah kata mukjizat tu tadi tu, takkan berubah. Al-Quran takkan berubah. Daripada zaman Nabi SAW
Sampailah kiamat nanti takkan berubah. Jin ke syaitan kata aku nak ubah ni Al-Quran. Buatlah kalau boleh. Takkan boleh punya ya. Masya Allah. Baik. Tanzilum min Rabbil Alamin. Diturunkan dari Rabb. Tuhan. Rabb. Tuhan sekalian alam. Kalau dalam surah Al-Buruj. Fa'alul lima yuri. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Kalau surah Al-Buruj memang jelas-jelas Allah sebut fi lauhim mahfuz Al-Quran ni. Di tempat penerangan daripada fi kitabim maknun tadi tu kan, tempat yang terpelihara, tempat yang dijaga, disimpan dengan rapi tu dari lauh mahfuz tu tadi tu. Jadi kalau dalam surah Al-Buruj ya memang terang-terang Allah tu, Allah firman fi lauhim mahfuz. Lauh mahfuz. Lauh ni kalau diikutkan dia adalah satu kawasan yang luas. Lauh satu tempat, satu, kalau bahasa moden kita sebut peti, almari, apa lagi? Bekas. Bekas sebab dia boleh ditutup. Almari ada buka tutup kan. Rak, kalau rak ni dia tak ada tutup lah, kecuali kalau rak yang dia mesti yang bertutup. Itu maksud lauh mahfuz ni pula yang terpelihara, dijaga oleh para malaikat. Syaitan ke jin iblis semua tak mampu nak mencuri dengar ke, nak melihat ke, sebab memang Allah firman la yamassuhu illal mutahharun. Jin syaitan iblis tak suci lah sebab dia dilaknat. Kecuali kalau jin Islam pun dia tak boleh nak ni juga kan. Dia pun di bawah juga. Jin manusia Allah cipta untuk beribadah. Kan? Jadi itulah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, sumpah yang besar nak menunjukkan kemuliaan Al-Quran ini. Zaman kita pula ada orang tak percaya, sedangkan Allah kata apa? La raiba fih, kan? Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah dia kitab la raiba fih, tak ada ragu-ragu. Yang kamu tiba-tiba zaman kita 2026 ni betul ke tidak ayat ni kan, macam tak sesuai. La ilaha illallah, macam tak sesuai dia kata. Tergamak dia cakap begitu je. Padahal nikmat datang daripada Allah, rezeki datang daripada Allah, pangkat datang daripada Allah. Dulu hidup sebatang kara aja kan. Allah bagi pasangan, bila ada pasangan dapat pula anak, dapat pula cucu kan. Dulu menduduk menumpang rumah mak ayah, lepas tu ada pula rumah sewa, lepas tu ada pula rumah sendiri. Dulu ada basikal aja pun. Lepas tu ada motor, lepas tu ada kereta. Masya Allah. Macam-macam Allah bagi. Dulu tak ada pakaian, banyak Allah bagi pakaian. Dulu tak ada harta, Allah bagi harta. Tiba-tiba pula jadi sombong. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini dikata apa? Dzalikal kitabu la raiba fih, tak ada ragu-ragu. Betapa mulianya Al-Quran. Yang Allah nak jelaskan kemuliaan Al-Quran ni tadi kan. Sebab orang kafir, kalau dalam konteks surah Al-Waqi'ah tadi tu, Al-Quran datang, Al-Quran cerita tentang apa? Golongan sebelah kanan, golongan sebelah kiri, kan? Tiba-tiba pula dia tak percaya, mengarutlah dalam Al-Quran ni. Kalau dah matilah, mana boleh hidup balik? Itu kata-kata orang musyrikin Mekah dulu kan. Umayyah bin Khalaf, dia bawa tulang belulang, dia campak depan Nabi. Muhammad, kamu kata dalam Quran kata ada kehidupan lepas mati. Ni aku bawa tulang belulang ni. Hidupkan balik. Jahat dia. Tapi itulah dia. Ada orang yang masih tak percaya. Jadi nak percaya dengan iman lah. Kan? Zaman sekarang ni pula, Allahu Akbar. Al-Quran ni kena dimuliakan. Al-Quran ini, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, jemput orang baca Quran. Jemput orang baca Quran. Ada orang baca Quran waktu bila? Baca surah Yasin waktu tahlil orang mati meninggal, barulah nak baca Yasin. Waktu bila nak baca surah Al-Baqarah ni? Waktu bila nak baca? Bila ada kerasukan ni, ada orang kena sampuk, barulah nak baca Quran. Tu
Tu beza tu. Kalau Al-Quran di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni mengaji Quran, dia untuk guide hidup, untuk panduan hidup. Hidup berpandukan dengan Al-Quran. Itulah maksudnya tu tadi. Ada pula zaman ni sekarang ni, mengaji Quran untuk apa? Oh, saya mengaji Quran ni untuk lulus ni. Ada exam ni, saya belajar, saya nak lulus lah. Kenapa baca Quran ni? Ni rumah ni ada kerasukan lah, ada jin, ada setan duduk, barulah nak baca Quran. Tu beza. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, dia mengaji Al-Quran dengan Nabi SAW sebagai untuk panduan hidup dia. Untuk panduan hidup dia. Panduan hidup lah. Apa je yang Al-Quran tak sebut? Daripada lahir sampailah nak mati. Daripada lahir, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu ilmu manusia lah tu. Ilmu nak perkembangan manusia. Fi amain. 2 tahun tempoh kamu menyusukan anak. Kan? Orang yang bila dah jadi ibu bapa baru kita tahu. Tak jadi ibu bapa tak tahulah kan. Wa fisaluhu fi amain. Habis 2 tahun lah. Tak perlu dah susu badan. Ini daripada Quran. Kalau terlebih macam mana? Adalah berlaku banyaklah. Ada kalau terkurang, kurang pula zatnya nanti tumbesaran anak-anak tu. Itu dari lahir. Lepas tu bila dah dewasa, kan? Lepas tu bila dah hampir-hampir dekat dengan kematian, semua Al-Quran ajar. Dia menjadi panduan hidup. Janganlah kita tergolong dalam Al-Quran ini, dia ada bermusim. Al-Quran ni yang kita baca ni, yang kita mengaji ni, dia memang untuk kita bergantung. Bukanlah maksudnya bergantung apa. Maksudnya dia menjadi panduan daripada kalam Allah tu tadi tu, firman Allah. Oh begini rupanya. Macam dalam surah Al-Waqi'ah ni Allah kata apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ni turun daripada Tuhan sekalian alam. Kalau kata Tuhan sekalian alam, maksudnya Allah tahulah semua benda. Sebab alam ni semua bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kan? Allah, alam semua ni, alam semesta, alam apalah pun, alam jin, alam barzah ke, alam akhirat, alam dunia, alam rahim, itu semua bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi nanti insyaAllah lah pertemuan akan datang kita masuklah afa bihadzal hadithi antum mudhinun, ayat 81. Dia dah masuk pada step yang lain dah tu. Tapi yang ni daripada ayat 75 tadi tu sampai ayat 80 lah. Jadi macam tak sempat lah kita nak habiskan semua pagi ni. Baik. Jadi ayat 75 tadi tu Allah bersumpah dengan tempat beredar bintang-bintang. Supaya manusia berfikir, oh kenapa beredar bintang-bintang ni? Rupanya di situ dah menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam tadi kan, saya tunjuk contoh tadi tu kan. Bintang-bintang beredar pada tempat masing-masing. Kan? Ada bumi belanggang dengan matahari, bumi belanggang dengan bulan, bulan belanggang dengan matahari, tak ada. Sebab Allah dah firman dah, fi falaki yasbahun. Semuanya beredar pada tempat masing-masing, huruf kaf dengan huruf kaf, huruf lam dengan huruf lam. Boleh nampak ke tu? Huruf fa dengan huruf fa, kan? Takkan melanggar kalau dia atas peredaran masing-masing. Itulah Allah firman tu. Allah berfirman, Allah bersumpah dengan tu, dengan tempat peredaran bintang-bintang ni tadi, nak menunjukkan bahawa memang Al-Quran ini sangat mulia. Dan jangan kamu anggap Al-Quran ni benda yang kecil, benda yang remeh. Dulu-dulu orang kalau khatam Quran, dia beri penghormatan sungguh. Ya. Kenapa sampai ada bagi pulut kuning? Saya ingat dulu, waktu tu guru kita nenek saya lah. Orang-orang tua zaman dulu, arwah adalah nenek saya ya. Khatam Quran ada apa? Ada pulut kuning. Sejuk tak hati mak ayah? Kalau kita lah, mak kita sebagai ibu bapa kan, anak kita dah habis, dah baca Quran daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dia mengaji Ali Imran sampailah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Allah sejuknya lah anak aku semua baca dah Quran. Itu tanda bersyukur. Ni pulut kuning, makan ramai-ramai pulut kuning. Tanda bersyukur tu, Allah sejuknya lah hati kita kan. Saya tak rasa lagi lah anak sulung dah khatam dah lah kan. Anak yang kecil-kecil lagi kita tak merasa, tapi dulu tak rasa.
Dulu kita tak rasa, saya lah. Tapi bila kita dah ada anak-anak pula mengaji Quran, ya Allahu Akbar. Masya Allah. Seronoknya lah kita sebagai mak ayah kan. Ke macam mana? Zaman sekarang pun ada jugalah. Ada jemaah apa muslimah lah selalunya. Kan? Bila jemaah muslimah tu dah khatam Quran. Oh, ada makan-makan pula, ustaz jemput datang, ustaz baca doa, ya. Baca doa sebenar apa ni? Ni kami ni dah khatam Quran. Khatam kali ke berapa? Tak terkira dah ustaz. Tak terkira, banyak kali dah dia kata. Alhamdulillah. Kan? Sebab memang Al-Quran ini untuk kita baca, jadi panduan. Janganlah sebab bila sakit baru nak baca. Habis waktu sihat tak baca. Waktu sihat tak baca. Waktu sihat sibuk ustaz kan. Waktu sakit ni lah barulah nak kembali pada Allah Ta'ala. Tak apa, Allah tu maha baik. Ya, Allah tu maha baik. Cuma kita lah. Ya. Janganlah kita ni tetapkan masa. Ya. Waktu sakit. Ni muda lagi, dah tua nantilah baru mengaji apa, mengaji alif bata. Jangan. Lidah kita ni, sebab tu orang suruh mengaji. Kalau orang Melayu Islam kita lah, mengaji Quran ni waktu bila? Waktu kanak-kanak. Waktu kecil lagi kan. Sebab apa istilah dia, apa peribahasa dia, melentur buluh biar dari rebungnya. Sebab memang sungguh-sungguh saya perhatikan anak murid saya yang mu'alaf ni kan, umur 40, umur 50, nak mengaji alif bata, ya Allah, seksanya. Seksa. Yang kita ni lah, yang saya sebagai guru ni, yang kita tengok, ya Allah, huruf tha tak boleh. Syah habis menyembur alio semua. Mu'alaf. 40 tahun, 50 tahun. Apa istilah dia tu, lidah keras dah, keras. Tapi nak kenalah lembutkan balik kan. Nak tak nak kenalah mengaji juga Quran. Ya. Kena mengaji Quran juga kan. Tu Allah kata Al-Quran ni sangat mulia. Bukannya benda yang biasa-biasa. Kamu ingat ni benda remeh-remeh Al-Quran ni. Benda kecil-kecil aja. Waktu orang meninggal barulah nak baca surah Yasin. Bukan, Al-Quran ini dia jadi panduan. Zalikal kitabul la raibah fih. Tak ada ragu-ragu lagi dah. Memang confirm. Ya? Tanzilum min rabbil alamin. Datang daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ya? Wallahu alam bisawab. Itu daripada ayat 75 sampai ayat 80. Kan? Sampai ayat 80. InsyaAllah pertemuan akan datang ayat 81 dan seterusnya. Okey, sebagai penutup pada pagi ini, saya mengingatkan diri saya dan juga para jemaah semualah. Ya? Kita dah masuk bulan Muharram. Nabi SAW menisbahkan bulan Muharram ini dengan istilah Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Muharram. Muharram ni bulan Allah Ta'ala. Kenapa bulan Allah Ta'ala? Sebab bulan Muharram ini banyak peristiwa yang mana Allah menunjukkan kekuasaan dia. Jangan main-main, jangan mencabar kuasa Tuhan. Fir'aun dulu mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Oh, kamu mengaku Tuhan. Apa berlaku bulan Muharram? Tenggelam Fir'aun. Tenggelam Fir'aun, mati Fir'aun. Padahal dia kata apa? Aku ni Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Allah ambil kata-kata Fir'aun tu, Allah jadikan ayat Quran supaya jadi pedoman bagi kita. Jangan kamu sombong macam Fir'aun tu. Mengaku Tuhan, orang sembah dia. Masya Allah. Banyak yang berlaku dalam peristiwa bulan Muharram, khususnya 10 Muharram lah. Itulah Nabi SAW menyuruh kita untuk berpuasa pada 10 Muharram. Apa istilahnya? Hari Ashura. Hari Ashura. Ashura tu daripada kalimah perkataan Asyarah. Asyarah ni 10 lah bahasa Arab. 10. 10. Asyarah 10. Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Itu kalau bahasa Melayu kita sebut tarikh keramat. Tarikh keramat lah. Jangan main-main. 10 Muharram ni Allah binasakan Fir'aun. Dalam masa yang sama Allah binasakan musuh-musuh dia. Tapi Allah mengangkat darjat orang yang baik-baik. Orang yang bersabar. Orang yang bermohon pada Allah Ta'ala. Bergantung harap pada Allah Ta'ala. Ya Allah muliakan. Tu Nabi SAW suruh kita puasa. Kan? Apa yang berlaku 10 Muharram ni secara ringkas sajalah ya. Masa pun dah tak cukup dah. 10 Muharram Allah ciptakan Arash. 10 Muharram Allah ciptakan langit. 10 Muharram Allah ciptakan bumi. 10 Muharram Allah ciptakan Al-Qalam. Al-Qalam ni apa? Al-Qalam ni pen lah kalau kita. Tapi maksud di sini Al-Qalam ni, Allah perintahkan Al-Qalam ni untuk menulis semua takdir makhluk-makhluk. Si Fulan bin Fulan takdir begini-begini, mati sekian-sekian, umur sekian-sekian, rezeki sebanyak ni. Itu setiap satu.
Belum lagi apa? Ini manusia kan. Manusia ni ada banyak. Begitu juga pokok, haiwan. Pokok berapa banyak ada pokok. Haiwan berapa banyak haiwan, ikan dalam laut tu. Ya Allah, banyaknya ikan dalam laut. Kan? Ditulis takdir Al-Qalam tu. Ikan ni kesudahannya ditangkap nelayan. Dimasak asam pedas. Ditulis dah siap-siap takdir tu. Allah ciptakan Al-Qalam 10 Muharram. 10 Muharram Allah turunkan hujan kali pertama. Hujan kali pertama turun dekat muka bumi ni 10 Muharram. 10 Muharram Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. 10 Muharram Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kan? Taubat Nabi, doa Nabi Adam tu kan ada dalam Quran surah Al-A'raf kan? Pernah dengar kan? Apa biasa kita dengar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, kami telah menganiaya, kami menzalimi diri kami sendiri. Siapa lagi lah yang nak bagi kasih sayang pada kami selain engkau? Tu taubat Nabi Adam tu. Doa Nabi Adam. Allah terima taubat Nabi Adam. 10 Muharram. Allah angkat Nabi Idris. Nabi Idris Allah angkat naik ke langit 10 Muharram. Kisah Nabi Idris tak banyak dalam Al-Quran. Al-Quran ni yang 6,000 ayat lebih ni, ya. Al-Quran ni paling banyak nama Nabi Musa. Tapi Nabi Idris hanya 2 kali saja Allah sebut. Allah mention 2 kali saja. Ya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah angkat naik ke langit. Kan waktu Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Apa lagi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Selamat Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh tu kan. Banjir surut. Kali pertama Nabi Nuh turun ke bumi daripada kapal tu. Berapa lama duduk kat kapal? Berapa lama banjir tu nak surut? Ada 3 riwayat. Satu riwayat kata 4 bulan. Air nak surut tu 4 bulan. Bayangkan 4 bulan. Betapa banyaknya ilmu Allah ajar. Cara nak buat kapal begini. Panjangnya begini. Berapa tingkat kapal. Dalam kapal tu ada manusia, ada haiwan, ada burung. Dalam kapal tu kamu nak kena kaji pula dia punya sistem pipe dia tu. Binatang ni dia akan buang najis. Habis tai-tai binatang dalam kapal tu macam mana nak buang? Itu semua tu. Kapal tu betapa canggihnya. Kan? Ilmu zaman Nabi Nuh tu. Jadi bila 4 bulan bekalan makanan habis, itu pendapat yang paling cepat. Pendapat paling lama setahun. Setahun duduk dalam kapal tu, ya Allah. Nak tunggu air tu surut kan. Bila banjir dah surut, baru Nabi Nuh turun. Nabi Nuh turun tu 10 Muharram lah. Bila turun tu masing-masing tengok, ya Allah, habislah musnah semuanya. Itu yang nak tunggu 4 bulan. Yang banjir kat Kelantan 2014 tu air nak surut 2 minggu. 2 minggu baru betul-betul air surut. 2 minggu. Tu banjir yang paling besar 2014 rasanya. 2 minggu. Yang zaman Nabi Nuh ni 4 bulan. Bayangkan berapa banyak kerosakan yang berlaku. Yang 2 minggu kat Kelantan tu pun, ya Allah, tu sampai tenggelam atap stesen minyak. Stesen minyak kan tinggi atap dia tu. Tenggelam atap stesen minyak tu. Masya Allah. Jadi kalau ada banjir begitu, macam mana nak ada tanaman yang hidup? Tak ada. Tak ada. Itulah Nabi Nuh kata, siapa ada makanan lebih-lebih sikit, ya. Nabi Nuh kata, pengikut Nabi Nuh tu kata, saya ada tepung sikit, yang ni ada barley, yang ni ada kismis, yang ni ada kurma, yang ini ada kacang hijau, yang ni kata ada kacang kuda, yang ni kata ada kacang ful. Kata Nabi Nuh, masak semua. Semua tu kita satukan sekali, leburkan sekali. Leburkan sekali aja dalam satu kawah. Dalam satu kuali, satu periuk. Itulah istilah bubur Ashura tu datang daripada peristiwa zaman Nabi Nuh dulu. Apa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim nak dibakar dalam api, nak dicampak dalam api kan. Allah firman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi sejuklah kamu kan. Jadi sejahtera kamu atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat 10 Muharram. Nabi Musa kena kejar Fir'aun. Fir'aun kejar.
Bila lalu dekat Laut Merah, laut tu bercantum balik, tenggelam kan, peristiwa laut terbelah tu lah. Fir'aun tenggelam. Tu jangan nak sombong sangat, jangan nak cakap besar, jangan nak jadi orang yang zalim, orang yang jahat, Allah binasakan. Apa lagi? Nabi Musa, orang Yahudi pun puasa, Bani Israel dia puasa. Oh, kita dah selamat daripada Fir'aun, tanda kita bersyukur, kita puasa hari ni. Tu orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Jadi sahabat mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kita orang Islam puasa 10 Muharram, orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Jadi kata Nabi, tak apa, kalau macam tu tahun depan kita puasa 9 dan 10 Muharram. 9 tu Tis'ah. Tu ada istilah puasa hari Tasu'ah. Tasu'ah tu daripada perkataan Tis'ah, puasa hari ke-9 dan 10. Nak bezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Ya. Jadi kalau ikut kalender kita, hari Khamis ni 9 Muharram, hari Jumaat 10 Muharram. Kalau mampu puasalah 9 dan 10, Khamis dan Jumaat. 9 dan 10. Banyak. Allah selamatkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Ibrahim, apa lagi? Nabi Ayub, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub menderita sakit. Sakit tu sampai apa? Badan Nabi Ayub tu berulat. Punyalah teruk, berulat badan Nabi Ayub tu. Jadi Allah sembuhkan Nabi Ayub pada 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus ditelan ikan kan? Ikan nun. Ikan paus lah, dia sebut ikan paus, tapi pada guru saya kata ikan paus lah, ikan nun lah, dia lain. Ditelan ikan nun kan, ada zikir Nabi Yunus dalam Quran, apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah bacaan Nabi Yunus dalam perut ikan tu, keluar dari mulut ikan tu 10 Muharram. Nabi Daud alaihi salam, Allah angkat naik jadi raja. Jadi raja 10 Muharram. Nabi Sulaiman, Allah bagi kerajaan besar, menguasai jin, menguasai hayawan, menguasai angin, 10 Muharram. Nabi Zakaria, Allah makbulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni berdoa sejak umur dia 20 tahun, dia 18-an tahun lah. Ya. Rambut hitam, semua rambut hitam. Sampai umur 80 tahun, rambut semua putih. Putih dah semua. Kata Nabi Zakaria, rambut aku dulu hitam. Sampai sekarang hari ni, dah putih semua, tak dia hitam dah. Tapi tetap aku berdoa pada engkau, ya Allah, wa anta khairul warithin. Engkau lah sebaik-baik yang memberi waris. Bagilah aku zuriat. Aku tak jemu-jemu berdoa. Dulu rambut aku hitam, sampailah rambut aku putih, aku tak jemu berdoa. Bagilah aku zuriat. Ya Allah kabulkan 10 Muharram. Allah datangkan zuriat, iaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Kemudian apa lagi? Nabi Isa diangkat naik ke langit. 10 Muharram. Nabi kita 10 Muharram Allah bagi apa? Ya ayuhan Nabi, aku beri pada kamu, aku ampunkanlah dosa-dosa kamu, dosa kecil, dosa besar, dosa hak dulu, dosa hak kemudian, dosa yang lepas-lepas, dosa yang akan datang, aku ampun semua. Untuk Nabi kita 10 Muharram. Tu Nabi kita alhamdulillah bersyukur, Nabi kita puasa 10 Muharram. Masya Allah. Tapi ada orang kata tak boleh Ustaz, ni 10 Muharram ni orang Syiah. Memang betul. 10 Muharram adalah kewafatan cucu Nabi Sayyidina Husin. Jadi bagi pengikut Syiah, dia meratap dengan cara apa? Yang pukul-pukul badan sampai berdarah-darah tu. Kan? Yang meratap, nangis-nangis, meraung, menjerit, pukul-pukul badan orang Syiah tu. Yang sampai berdarah tu, pasal kononnya meratapi kematian Sayyidina Husin. Dia kata tak boleh sambut ni bid'ah ni. Padahal banyak lagi peristiwa yang berlaku dia tak nampak. Dia cuma nampak satu je, sama macam Syiah. Allah ciptakan Al-Qalam, Allah cipta langit, bumi. Allah cipta Nabi Adam, apa semua, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Itu dia tak nampak peristiwa tu. Allahu Akbar. Lepas tu sibuk kata, mana ada zaman Nabi dulu, mana ada Nabi buat bubur Asyura. Apa pula, pandai-pandai pula, lebih pula daripada Nabi buat bubur Asyura. Tapi bila waktu pengagihan bubur Asyura, dia juga beratur ambil juga. Duk sibuk kata bid'ah lah, apalah kan. Waktu bubur Asyura tu dah siap masak, dia juga beratur pergi. Itulah kan.
Jadi minta maaf lah terlebih masa, dan ini hanya sekadar ilmu saja. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah informasi, maklumat ilmu yang apa ke, kan? Saya minta maaf. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa secara ringkas sajalah, ya. Saya minta ampun, minta maaf terlebih masa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, dengan penuh kehormatan kami, dengan kerendahan diri kami ini, ya Allah, kami mohon keampunan, maghfirah daripadamu asbab kami mengaji ayat-ayat Al-Quran yang suci ini, ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk kami dapat membaca ayat suci Al-Quran ini pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu pagi, pada waktu petang. Berikan juga kami ilmu dan kefahaman yang luas tentang ilmu Al-Quran ini, ya Allah. Kurniakanlah bagi kami ilmu Al-Quran, ilmu yang bermanfaat bagi diri kami, untuk kami bawa ke dalam kehidupan kami di dunia ini, dan untuk kami bawa sampailah ke akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah diri kami kepadamu, ya Allah, dengan asbab kami membaca ayat suci Al-Quran ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkan dosa kaum muslimin muslimat, dan juga kami juga mohon padamu, ya Allah, padamkan dosa-dosa kami, tutup dosa-dosa kami, tutup keburukan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pengakhiran hayat kami pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Masukkan kami kesemuanya dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga Al-Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta ampun, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz.